Hari ni adalah hari perlombaan. So aku daripada SP on the way ke Kulim. Okay, wish me luck. Macam biasa target aku hari ni, aku target dalam belasan lah. Sebab bila tengok nama tu, geng-geng yang agak padu. Daripada 55 orang, tak silap daripada list tu, aku rasa aku dalam belasan lah. Target. Sebab aku training pun tak cukup. So okay, kita tengok macam mana. Nanti aku cerita. Bye-bye. Mana lah Misbah? Mana bos paling? Bos balik sampai dah. Mana basikal dia? Banyak lu. Upat pagi duk call lah. Duk call tanya duk mana putih mana. Tu dia. Ini boleh kontrol Tolong hari ni saya nak follow awak je. Jangan jauh-jauh. Nanti kayuhan ini lebih kurang 88 km. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia ramai kuning
We race at Kulim. Cikgu Fikri sesat apa macam ni? Sesat jalan malu bertanya. Anjay. Tak cerita dia rodok murah. Dia memang rodok saya. Dia rodok-rodok Dia rodok gini. Itu lah. Lepas tu mu bagi lah. Sedap Saya tengok Sedap dia kecil sebab dia kecil, saya tak rodok Sedap gitu Natek. Okay guys, race dah habis. Overall aku tak puas hati sikit dengan race hari ni. Tapi untuk performance aku puas hati lah kan. Start dengan jalan yang licin, baru lepas hujan, renyai-renyai dekat Kulim. Untuk 30 kilo pertama aku okay, duduk survive di peloton depan. Sampailah Bukit Sejuk, mana aku leka sikit. Dia orang dah breakaway. Aku pula tengok ada yang jatuh, try ligan balik, tak dapat buat ring dengan geng-geng yang terlepas. Sesat jalan pula dekat mana simpan apa tah, Marshall tak ada. Alamak, agak geram, kecewa lah sikit kat situ. Sepatutnya organizer kena letak signboard ataupun kena letak orang yang stay kat situ, jangan orang yang bergerak kan. Bila jadi macam ni agak tu lah kan. Ada accident sedikit tadi kat finishing. Ada yang kena tokak dengan monyet, mungkin terlalu seksi kot kan. Ada sesat macam aku, 14 kilo kan, 7 kilo pergi, 7 kilo balik. Orang lain kayu 86, aku dengan geng-geng tu 100 kilo. Aku taklah target position podium kan, 10 terbaik tu tak kan. Tapi at least dapat belasan pun dah okey dah. Tapi okey lah, walaupun dah sesat, aku dapat dalam lingkungan yang pertengahan kan. Daripada 55 orang, aku dapat nombor 27. Okey lah dengan sesat kan. Mungkin aku kena tambah sikit lagi ilmu racing ni. Mungkin next race aku nak lebih fokus dengan group breakaway ataupun nak lebih alert dengan jalan. Ini bukan misi lah, pakai apa orang panggil, satu pengajaran lah pada aku. Untuk next race insyaAllah harap kita kekalkan training untuk minggu depan. Tengok kalau ada race lagi kita join. Untuk organizer, bagi aku korang dah terbaik dah, the best. Silap technical sikit yang besar kesan dia. Rosak mood, habis jadi mood fun ride dah tadi. Sikit je. Yang lain Marshall pun okey sebenarnya, bagi air, jaga keselamatan. Jalan tutup, habis 2 hala kan. 2 hala, cuma ada sedikit simpangan kritikal, tak ada orang jaga. Tu je. Boleh lagi buat lagi tahun depan. Organizer, keep it up. Okay. Cuma improve sikit lah bab tu. Okay guys, aku pun dah sampai rumah dah. Untuk rekod, hari ni aku kaya 100 kilo 2 jam 48 minit dengan average 35.5 km per hour. Okay guys, thank you, bye.